C. Dia bagi C. B minus. B minus. C. Okey lah. I nak letak A, confident sangat. Saya kata bawa slow, bawa kereta elok-elok lah. Lebih kurang sama kurang sebab sama Arina ni dia jenis bawa kereta laju sikit lah. Okey je I bawa. Ya. Ya. Ayah relax sikit. Mak tak. Kat mana? Balik bila? Kat mana? Balik dengan bila? siapa? Biasa tu. Okey, sama. Wow. Memanglah ini yang kata kita sayangkan anak. Keselamatan itu adalah utama ya. Bila kita beli kereta. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku kat luar sana, kat jalan raya kan. Saya sentiasa naklah kereta yang saya rasa selalu selamat. Kalau boleh nak jimat minyak lah. My dad would agree. Nampak anak saya dah dewasa. Arina, selama ni Daddy membebel bukan apa-apa. Tapi sebab risau pasal keselamatan awak. Dia sayang sebenarnya. Come. Serius lah ni? Yalah. Awak punya.